Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Pengetua AI. Hari ini kita berada dalam episod ke-16 cabaran 100 Hari Motivasi Ibu Bapa Tanpa Henti. Tajuk pesanan hari ini ialah doa ibu bapa mengangkat rezeki anak. Ibu bapa yang saya hormati, Allah telah memberikan satu keistimewaan besar kepada setiap ibu dan bapa, iaitu doa mereka mudah dimakbulkan untuk anak-anak. Doa seorang ibu, walaupun diucapkan perlahan, boleh mengubah perjalanan hidup seorang anak. Doa seorang bapa, walaupun hanya disebut dalam hati ketika keluar bekerja, boleh membuka pintu-pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Kadang-kadang anak menghadapi kesukaran. Kadang-kadang mereka buntu dalam hidup. Kadang-kadang mereka rasa lemah, tidak yakin dan kehilangan arah. Namun kerana doa ibu bapa yang tidak pernah putus, Allah angkat kembali semangat mereka. Allah buka jalan, Allah lembutkan hati, Allah luaskan rezeki. Rezeki anak bukan hanya wang ringgit. Rezeki itu boleh hadir dalam bentuk akhlak yang baik, kesihatan, ketenangan, kecerdikan, sahabat yang soleh, motivasi yang kuat dan peluang yang datang tanpa diduga. Semua itu adalah rezeki dan semua itu boleh terangkat kerana doa ibu bapa. Ibu bapa sekalian, kita mungkin tidak dapat memberikan segala harta kepada anak, tetapi kita mampu memberi sesuatu yang jauh lebih besar nilainya, iaitu doa yang ikhlas. Doakan mereka ketika mereka tidur. Doakan mereka ketika mereka ke sekolah. Doakan mereka walaupun mereka tidak bersama kita. Doakan mereka walaupun mereka sudah dewasa. Doa ibu bapa tidak mengenal jarak dan tidak pernah sia-sia. Ada anak berjaya kerana usaha mereka, tetapi lebih ramai anak berjaya kerana doa ibu bapanya. Ada anak dilimpahkan rezeki kerana kerja keras, tetapi lebih ramai diluaskan rezeki kerana namanya sentiasa disebut dalam doa seorang ibu dan seorang bapa. Ingatlah, doa kita mungkin ringkas, tetapi pada Allah ia sangat besar. Dan dengan doa itu, seluruh hidup anak boleh berubah. Teruskan berdoa untuk anak-anak kita kerana doa ibu bapa adalah hadiah terbesar yang mereka miliki. Terima kasih kerana mendengar episod 16. Jika pesanan ini bermanfaat, subscribe channel Pengetua AI. Assalamualaikum dan salam sejahtera.